bawakan kepada anda Football Friendly 2025 ataupun fun match di antara AO Denzen menentang Kuro Denzen. Nah, kesebelasan pemain untuk AO Denzen membariskan penjaga gol Syafiq Azhan, dibantu oleh Adam S, jersey nombor 3, nombor 12 Ismail Zarik, nombor 66 Yi, nombor 2 Lim Adriano, nombor 93 Jojo, nombor 7 Faizuddin, nombor 80 Haikal Hafiz, nombor 17 Adrian Irfan, nombor 22 Adam N dan nombor 20 kapten pasukan iaitu Roy. Manakala untuk Kuro Denzen membariskan Arif A selaku penjaga gol, dibantu oleh Nuzul dan juga Z Zakwan jersey nombor 32, Norman jersey nombor 25, Am jersey nombor 19, Iqmal Hakim jersey nombor 89, Kausel jersey nombor 6, Daniel S selaku kapten pasukan jersey nombor 31, Syarif jersey nombor 11, Nick Muin jersey nombor 47 dan Faiz Korib jersey nombor 7. Kedua-dua pemain telah mengambil posisi masing-masing di tengah padang di arena IWK Pantai Dalam ini. Pasukan AO Denzen bermula sepak mula di separuh masa yang pertama ini. Hujan mula turun di arena IWK. Oh, satu percubaan dinafikan dan second ball dan disudahkan dengan jaringan yang cukup baik. Dan Faizuddin larian maju ke hadapan. Bagaimana peluang? Ada satu peluang melepaskan tendangan dan sekali lagi berjaya menewaskan penjaga gol Arif A. Lawanan ini kita dapat saksikan dua jaringan. Bagaimana kali ini Faizuddin hantaran ke tengah, dapat kepada sekali lagi Adam N. Bola itu betul-betul jatuh di kakinya. Mudah. Faizuddin hantaran ke tengah untuk Adam mencari gol yang ketiganya. Adam hat-trick di separuh masa yang pertama. Sekali lagi mengumpan ke tengah. Bagaimana kali ini masuk ke dalam kotak penalti dan sekali lagi disudahkan dengan jaringan. Kali ini dari sebelah kiri pula. Hantaran pendek dipatahkan dan tiupan whistle menamatkan separuh masa yang pertama dengan kedudukan semasa 5-0. AO Denzen 5, Kuro Denzen 0. Syamel ke hadapan, mengambil masa untuk melakukan hantaran ke tengah, mencari Adib Irfan. Cantik Adib Irfan. Dia yang tidak dikawal, ada ruang, ada masa sebelum meletakkan bola ke dalam gawang. Menghantar untuk kapten pasukan Fed Koji. Umpanan ke tengah. Oh, cantik. Itu bukan umpanan, itu satu percubaan terus. Zul. Umpanan terus ke hadapan. Ada peluang 1 lawan 1 dengan penjaga gol disudahkan dengan baik. Tendangan yang pertama diselamatkan oleh penjaga gol. Kali ini Adib datang lagi menerusi di sebelah kiri pula kali ini. Fad. Clearance dari penjaga gol. Tidak jauh dan satu tendangan leret. Hantaran ke tengah. Oh, baik umpanan mencari Adib Irfan. Tidak offside, 1 lawan 1 diselamatkan. Kali ini oleh Dato' Meon. Dan tendangan itu mengakhiri separuh masa yang kedua dengan kedudukan semasa AO Denzen 6, Kuro Denzen 3. Terkena benteng. Dapat kepada Syarif melakukan percubaan oleh barisan pertahanan AO Denzen. Satu percubaan yang baik digagalkan di situ oleh kapten pasukan Daniel. Hantaran ke tengah, terkena tangan Roy. Tiupan whistle oleh pengadil. Menamatkan separuh masa yang ketiga. Yang kedudukan semasa 6-3. 6 untuk AO Denzen, 3 untuk Kuro Denzen.
Tiupan whistle oleh pengadil menamatkan masa sebenar dengan keputusan penuh 6-3, 6 untuk Odense, 3 untuk Kurodensen. Dan selepas ini mereka akan beraksi dalam sepakan penalti memenangkan ini adalah fun match. Dimulakan oleh pasukan Kurodensen. Oh, pusing helikopter dulu baru tendang. Oh, tersasar. Pusing-pusing dulu. Itu dia. Pusingan dari Adam N. Pusing dahulu sebelum berlari ke arah bola untuk melepaskan tendangan. Adam. Cantik. Merupakan yang kedua untuk Kurodensen. Pusing-pusing Nick Muin sebelum melepaskan tendangan. Cantik. Menghantar ke sudut sebelah. Adrian Mara untuk melepaskan tendangan kali ini mudah. Kapten pasukan Daniel Shah. Kapten pasukan Kurodensen bersedia untuk melakukan satu tendangan. Sesa dia dah pening. Berjaya juga dia melepaskan tendangan. Kausel bersedia menghantar leret. Pusing-pusing dia berlari ke arah bola dan melepaskan tendangan. Kali ini mudah. Jangan terus. Pertahanan kiri untuk pasukan Odense. Lakukan tendangan. Kali ini ditepis. Ke yang ke-6 untuk Kurodensen. Tendangan terus mudah iaitu Yi. Seorang pemain centre back jersey nombor 66 melepaskan tendangan. Rina berpusing-pusing. Norman. Bukan dia melepaskan tendangan. Seakan-akan pening. Sebelum melakukan sepakan penalti. Bagaimana satu sepakan? Lakuan penalti taker yang seterusnya. Lari ke arah bola melakukan lembatan leret. Mampukah dia menewaskan Pablo? Hazril tendangan. Nuzul. Adakah dia telah pening? Saya kira betul. Dia pening setelah berpaju Amer. Amer Rahimi tendangan. Iman Faris. Pusing-pusing terus melakukan tendangan. Lapizal jersey nombor 10 untuk Odense. Lari ke arah bola. Seakan-akan hilang imbangan. Ternyata Adib melakukan tendangan. Kando mampukah dia menewaskan penjaga gol Arif? Leret saja mudah. Mirzan terus meluru ke arah bola melakukan tendangan. Dinafikan. Muhammad. Nick Muhammad. Satu tendangan. Mencari penalti taker yang seterusnya. Bagaimana satu tendangan. Andy perlahan saja dia menuju ke arah bola untuk melepaskan tendangan. Kali ini pengadil suruh pusing lagi sebelum melepaskan sepak. Ada Mukris. Sepakan kaki kiri. Tersasar pening sudah. Dia berlari melepaskan tendangan. Kali ini masuk. Satu tendangan yang tersasar. Roy nampak macam seakan pening. Betul pening. Satu tendangan. Melakukan tendangan tanpa pening. Saya kira dah tak balance. Jom Mehmet tendangan. Pablo meneruskan larian ke arah bola sebelum melepaskan tendangan yang cantik.
Arif berhadapan dengan Dato' Meon. Arif hilang kawalan Arif. Terjatuh sebelum berjaya melepaskan tendangan Arif. Lirit mudah diselamatkan. Back jaringan tidak. Dato' Meon. Sepakan lirit yang berjaya diselamatkan. Syafiq Azhan telah pun berpusing-pusing menuju ke arah bola. Tidak berjaya menekan kami di Gen TV. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda yang menyaksikan perlawanan football friendly pada malam ini ataupun lebih kepada fun match